Sempena Karnival Sains dan Pendidikan Daerah Temerloh, Jejak Inovasi kali ini turun padan ke daerah Temerloh untuk menjejaki 33 hasil inovasi akar umbi yang dihasilkan oleh penduduk setempat. Di belakang saya merupakan Dewan Warisan di mana upacara pelepasan Konvoi Jejak Inovasi 2012 akan dijalankan. Ia akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Saifuddin bin Abdullah, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi merangka Ahli Parlimen Temerloh bersama-sama dengan Yang Berbahagia Datuk Dr. Sharifah Zarah, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Inovasi. Sekarang kita telah berada di Kampung Sanggang Temerloh Pahang. Untuk kali ini kita akan menyaksikan dua inovasi yang dihasilkan oleh satu innovator, iaitu gasing plastik dan tali gasing. Jom sama-sama kita saksikan inovasi tersebut. Setelah bermain gasing hampir 20 tahun, dilihat permainan gasing ini boleh melangkah ke era yang lebih baik, ke era yang lebih maju sekiranya dapat mengatasi masalah pembuatan gasing ataupun masalah peralatan, iaitu gasing dan tali gasing. Tapi inilah mesin tali yang pertama. Yang didapati gasing kayu memang tidak sesuai. Kayu tak seimbang, pecah. Kemudian gasing Malaysia sebab duduk dalam taklimat ini, taklimat gasing Malaysia. Kemudian pada tahun 2002, gasing ini kita percaya bawa ke peringkat ASEAN. Negeri yang main gasing, Brunei, Singapura, Thailand. Kita nak 5 negeri, kita dapat 6, termasuk Myanmar untuk pergi lobby. Tujuannya nak supaya gasing ini masuk dalam sukan C, bukan C ya. Jadi kita mensasarkan 2000 buah sekolah, 14 negeri dalam Malaysia, beberapa negara ASEAN dan juga pasaran terbuka. Gasing adalah salah satu daripada yang berjaya dibuktikan dimainkan oleh bangsa Cina, murid-murid Cina, murid-murid India dan murid-murid Melayu. Kini kita telah berada di lokasi Jejak Inovasi. Mari kita sama-sama menyaksikan produk pertama yang dihasilkan oleh Encik Napi, iaitu madu tualang. Saya Muhammad Napi Ismail, pengusaha madu lebah tualang yang mula lebih kurang 17 tahun lepas daripada bawa baldi hingga ke hari ini kita dapat cara proses. Kita proses cara manual. Kenapa kita tak guna mesin yang automatik? Sebab madu tak boleh guna mesin automatik. Kalau guna mesin automatik dia akan berbuih. Buat belakang rumah sampailah dapat kilang-kilang ni diberi oleh kerajaan negeri Pahang. Ini mesin pengering ya. Mesin pengering dia macam ni dalam. Madu kita mengandungi air paling rendah 23 hingga 27%. Jadi ada syarikat, kita buat untuk syarikat lain, ada syarikat yang nak madu yang pekat. Jadi kita guna ni. Ini madu lama. Madu ni biasa orang tawarkan saya 2,000 daripada orang Singapura. Jadi ini inovasi terbaru ubat batuk. Madu ni madu dan herbal. Tapi saya berjaya segi lain. Segi inovasi daripada tongkat ali yang sebatang, saya fikir kenapa tongkat ali tidak cantik seperti ginseng. Saya fikir, macam mana? Jadi saya terfikir kenapa tongkat ali tak lawa. Bodoh dia. Sedangkan ginseng cantik. Wan ni nampak tak? Bukan cakap calang-calang. Alhamdulillah Tuhan tunjuk kat saya. Cantik tak? Cantik. Jadi hak ni tak cantik. Bukan saya cipta, Allah cipta, tapi otak Tuhan bagi kita untuk berfikir bagaimana nak buat macam ni. Itu rahsialah. Jadi nampak tak? Dr. Ali jadi lawa-lawa macam ni. Jadi bila macam ni, tadi harga 62 dah. Sekarang saya jual berapa? 100. Modal ni kena buat 2 tahun. Untuk dapat satu pokok 2 tahun. Kita tak ada tempat lah, kita suruh buat macam ni 2 tahun. Kita bayar dia RM5 sepokok. Upah buat RM5, RM10.
tambah RM10 jadi RM72. Buat sebab tu. Ini yang inovasi yang kita nak. Ya? Kini jejak inovasi di daerah Temerloh Pahang sampai penghujungnya. Sebelum itu, sekarang kita berada di sebuah ladang milik Puan Norizan untuk sama-sama kita menyaksikan hasil inovasi beliau, iaitu baja dan racun serangga organik. PJ. Dah siap? Kita tapis, dia akan PJ. Okey, hari ni 4 hari bulan. Buka dia berapa hari bulan? Seminggu. Anis. Betul tak? Kalau kita gula merah ni main peranan. Ikan buruk atau ikan Okey, sebulan. filter juga. Kita tahu air sikit. Banyak mana pun tak apa. Ini kita siap-siap macam ni. Masuk ke dalam ni. Boleh tutup. Boleh tutup. Saya dapati dia mendapat sambutan yang menggalakkan daripada penduduk penginovasi tempatan, dan mesej utama yang saya dapat lihat ialah bahawa inovasi ini tidak semestinya bermula dalam makmal ataupun di peringkat pusat pengajian tinggi ataupun di institusi penyelidikan. Banyak inovasi bersifat indigenous, bersifat akar umbi, dan ini perlu diberikan sokongan dan diberikan motivasi. Dan saya lihat di sini kekuatan jejak inovasi, mengenal pasti penginovasi peringkat akar umbi dan hasil mereka itu diketengahkan untuk dimajukan lagi. Jejak inovasi Temerloh Pahang pada kali ini sangat hebat. Kita telah menemui lebih 40 produk inovasi. Kita telah berjumpa pelbagai inovator, kreator, pekreka cipta yang sangat hebat di sini, dan kita baru sahaja selesai workshop ataupun workshop lah para pakar untuk kita menilai dan melihat apakah inovasi-inovasi yang boleh kita ketengahkan dan yang boleh pergi jauh. Agak sukar kita untuk memilih sebenarnya sebab banyak sangat produk inovasi yang begitu hebat, tapi alhamdulillah setelah 3 jam lebih kita bersidang, panel telah menemui beberapa inovasi-inovasi yang kita rasakan boleh pergi jauh dan boleh kita bantu. Oleh itu kita sangat berterima kasihlah kepada pelbagai pihak, terutamanya pihak DO Temerloh sendiri, pihak YB Saifuddin sendiri yang banyak membantu, kepada Yayasan Pahang, kepada UMP, IKIP, UITM Pahang, semuanya telah memberi bantuan dan pertolongan yang sangat hebat. Juga kepada pihak kuasa tempatan dan pelbagai agensi dan jabatan di sinilah, pertanian lah, polis, kesihatan, semuanya sangat membantu kita dalam jejak inovasi kali ini. Dan kita looking forward kepada jejak inovasi yang akan datang. Tak lama lagi kita akan ke Terengganu, setelah itu ke Kelantan dan juga ke seluruh negara. Tahun ini 15 tempat kita akan berhenti jejak inovasi tahun 2012 sempena tahun sains dan gerakan inovasi 2012.